Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam buat semua yang hadir pada kelas Master AI pada malam ini. Jadi hari ini kita akan bersama-sama lagi dalam satu lagi tajuk yang sangat berdekatan lah untuk semua yang hadir malam ini, iaitu kita akan belajar cara buat iklan AI yang nampak mahal. Okey, sekali lagi, dia nampak mahal tapi sangat mudah untuk dilakukan sebab dengan bantuan AI pada hari ini. Jadi sebelum kita mulakan, seperti biasa saya akan mulakan sedikit wawancara lah. Okey, saya akan mulakan sedikit pembuka kata sebelum saya serahkan kepada our master trainer which is Coach Wazi. Sebentar, izinkan saya share screen dulu. Okay. Okay. Baiklah, insyaAllah. So, pada hari ini, pertama sekali saya nak mengucapkan selamat datang kepada semua yang baru saja mendaftar. Tak kisahlah anda baru daftar hari ini ke, semalam ke, ataupun beberapa hari lepas ke. Jadi anda daftar dengan tujuan dan niat malam ni nak belajar sesuatu. Jadi sebelum kita mulakan, saya nak anda semua letakkan dalam satu rangka fikiran yang malam ini dia bukan macam kalau kita kata free class tempat lain mungkin dia akan bagi macam sikit-sikit pengenalan, lepas tu kita hype masuk kelas lain pula kena bayar lagi kan. Tapi malam ni bila kita kata adalah satu sharing session yang free, memang kita bagi free dengan total kelas yang penuh. So apa yang anda rasa hari ni adalah kelas setiap hari Selasa malam yang akan kita laksanakan pada setiap minggu sampailah ke hujung tahun. Jadi untuk makluman anda, kita sudah pun berada di dalam pasaran. Pada hari ini saya rasa dah dekat 8 bulan di dalam pasaran. Dan dalam grup WhatsApp kita sekarang ni, kalau saya boleh cek semula, sekarang kita dah ada dekat 91 member. So jadi anda semua bolehlah bersama-sama dengan kami di Master AI. Untuk bersama-sama untuk apa? Yang pertama, kita nak bantu anda untuk turbokan bisnes dan kerja anda dengan AI. Jadi jangan risau, kalau kata anda rasa macam saya ni zero, baru nak start, tengok dalam grup ni dah ada ramai yang hebat, mungkin yang kenalkan anda juga pun, anda tengok dia dah boleh buat poster, dah boleh buat video pun semua kan. Tapi jangan risau, kita nak anda, yang pentingnya adalah anda boleh untuk kurangkan kos, tingkatkan produktiviti dan jana hasil berganda. Okay. So ini adalah keadaan semasa kebanyakan peniaga, kebanyakan para pekerja dekat luar sana yang mereka rasa mereka adalah satu kelompok yang terpinggir sebabkan secara faktanya arus AI ni terlampau pantas. Sebagai seorang yang baru tiba-tiba tahu pasal AI, mungkin kita tengok Coach Azhar tiba-tiba buat video Bobo ke kan, Bobo boleh bercakap, boleh menyanyi macam tu, kita tengok macam AI boleh buat macam ni tapi bila nak start rasa macam kat mana nak start? Sebab sekarang ni pun kalau tengok dekat Flow sendiri ataupun dulu kita guna Vio dekat Google, itu pun dah macam-macam sekarang. Ada OmniFlash apa semua kan. Jadi ini adalah satu kita rasa terpinggir. Yang kedua adalah kurang kemahiran, pening dengan coding, dengan design. Kadang-kadang kita ni bukanlah berjiwa kreatif tapi disebabkan kita ini seorang usahawan yang mungkin baru nak mula ataupun kita ini seorang pekerja yang mungkin nak memudahkan kerja harian kita, kita masih lagi berada dalam satu keadaan kita ada niat untuk memudahkan tu tapi untuk coding dan design tu kita kurang kemahiran. Dan yang terakhir, ini adalah antara tembok besar orang-orang ini ataupun kelompok ini tidak mahu untuk menelaah ataupun untuk menjengah AI ini adalah disebabkan terbeban dengan yuran kelas dan kos agensi yang sangat mahal. Jadi dengan Master AI, kami nak anda flow sepantas mungkin. Umpama kereta api kita nampak belah kanan ni, selaju-laju yang mungkin kalau kata ada awan kita tembus untuk kita lepaskan beban dan pecut dengan laju. Perkenalkan kepada anda semua, ini adalah ekosistem yang lengkap iaitu masterai.my yang mana kami ingin anda belajar praktikal dan dapatkan hasil yang nyata. So ini bukan sekadar kelas yang biasa, kita adalah pusat kawalan anda untuk anda menguasai AI tanpa anda perlu jadi pakar IT ataupun pereka grafik. Siapa kata bila kata anda ini merupakan orang yang dah tahu pasal AI, aku dah kena jadi pakar untuk coding, dah kena jadi pakar untuk design. Bukan. Dengan AI, anda sekarang ni dah boleh gunakan coding, dah boleh gunakan design
Seumpama anda gunakan WhatsApp, gunakan Instagram, sebabkan mereka ini hanyalah sekadar platform-platform yang berbeza. So, ini adalah sistem sokongan tanpa henti yang kami sajikan kepada ahli-ahli komuniti kami. Antara yang dah mereka hadapilah antaranya adalah yang pertamanya adalah kelas mingguan. Sebagaimana anda berada bersama kami malam ni, kita adakan kelas online setiap Selasa. Untuk tuan-tuan semua, kelas kita sedikit berbeza sebabkan kita adalah kelas praktikal dan step by step bersama coach, master trainer kita, which is kita punya coach Wazi lah. Jadi untuk pengetahuan anda, di dalam kelas kita bukan sekadar popek-popek seorang diri saja, sebab tu nanti bila dah start kelas nanti coach Wazi akan paksa anda untuk bercakap, untuk bagi respon, dan kemudiannya untuk anda bersama-sama praktiskan apa sahaja yang anda dapat pada hari ini. Kedua, kita ada juga meetup bulanan yang ini kita terpaksa tangguh sebentar dulu sebab macam-macam perkara tengah terjadi kan. Ada yang dekat dengan PRN yang Johor lagi. So kita tak nak bertembung dengan benda-benda itu, dan insyaAllah kita akan update meetup bulanan ini pada masa akan datang, which is ianya adalah sebuah sesi fizikal setiap bulan untuk yang apa kita telah rangkakan untuk anda networking dan melakukan perkongsian dan juga bimbingan rapat. So apa yang jadi adalah anda bayangkan kita ini mungkin ada peniaga, kita mungkin adalah pekerja, ataupun kita mungkin adalah agensi kerajaan. Jadi kita akan dapat berkumpul dalam satu tempat, kita networking bersama-sama, dan mungkin dekat situ anda boleh tengok, oh mungkin ini boleh jadi partner saya seterusnya. Ataupun anda rasa macam kelas online ni dah belajar macam-macam dah, cumanya ada soalan-soalan yang macam tak pernah nak tertanyakan. Jadi meetup bulanan ini adalah tempatnya. Dan kemudiannya kita ada community dan coaches. So untuk teman-teman semua, di dalam grup itu sendiri kita ada 4 coach yang bersama kita, which is first, our master trainer adalah Coach Wazi. Itu kalau anda tanya apa-apa saja, Coach Wazi akan jawab berkaitan dengan AI. Ada apa-apa masalah, semuanya akan Coach Wazi jawab. Yang kedua, kita ada Coach Azhar. Coach Azhar yang dah lebih 20 tahun dengan bidang perniagaan. So itu adalah antara sweet spot. Kenapa anda kena bersama dengan Master AI, lebih-lebih lagi untuk peniaga, usahawan, dan juga untuk mereka-mereka yang nak buat part time ni. So maksudnya anda semua ini sekarang ini dah ada satu peluang, ada seorang coach yang hari-hari akan bagi semangat. Kalau kata anda rasa blur, tak tahu nak buat apa sekarang ni kan, mungkin ada perniagaan, dan mungkin ada juga anda tak tahu nak hala tuju ke mana, kita juga ada bantuan untuk itu bersama dengan Coach Azhar. Dan yang kemudiannya ada saya, Coach Anik, dan juga Coach Hanif di belakang membantu dari segi teknikal dan perkara-perkara lain. Kalau kata anda nak berkolaborasi dengan agensi-agensi anda ataupun syarikat-syarikat anda, mungkin anda nak panggil kami untuk datang ke beri manfaat yang sama kepada komuniti anda pun, bolehlah hubungi saya ataupun Coach Hanif. Dan yang terakhir, ini adalah benda yang kami open source kan. Kita nak berbeza sedikit daripada orang-orang luar sana, yang mana kalau dekat luar sana, rakaman-rakaman yang ada itu mereka simpan rapat untuk semua orang tidak boleh nak akses, tapi kita ada berjam-jam rakaman, akses premium 24 jam 7 hari. Anda sendiri boleh ulang kaji modul pada bila-bila masa di mana-mana saja anda berada. Baik, untuk pengetahuan semua, hari ini merupakan topik, tak silap saya, topik yang kelima. Kita adakan satu sesi ataupun satu saya panggil series lah. Series ini diberi nama siri automasi perniagaan, yang mana kami nak bantu anda dari segi 3 perkara ini, which is pemasaran dan iklan, video dan konten, dan juga branding dan operasi. So maksudnya lepas anda belajar saja hari ini, apa saja ilmu yang Coach Wazi akan kongsikan sebentar lagi, anda boleh terus guna dan terus applykan untuk tak kisah perniagaan anda atau pekerjaan anda atau apa saja yang anda nak automatekan. So antara yang pemasaran iklan kita adalah kita akan membuat iklan AI nampak mahal, which is rasanya hari ini, dan kemudiannya FB dan TikTok ads berkesan, ebook dan lead magnet, landing page mudah, itu kita dah habis hari itu. Dan kemudian video konten, ada video viral TikTok Reels, video avatar voice, ini banyak lagi yang kita akan tengok yang akan datang. So make sure kalau kata anda rasa macam benda-benda ni sangat membantu anda, jangan lupa untuk subscribe. Berapa harga subscribe kita akan bincang sebentar lagi. So semua ini tanpa perlu kemahiran design atau coding yang rumit. Ingat kita tak nak anda jadi seorang designer, kita tak nak anda jadi seorang coder. Kalau macam itulah keadaannya, hari ini kita takkan ada platform-platform seperti Facebook, Instagram, semua orang kena coding, semua orang kena pandai ambil gambar kan. So kita tak nak orang-orang terhenti dekat situ. Kita nak AI ini amplify
kekuatan, kehebatan dan kemahiran anda sebagai seorang manusia untuk mengatasi masalah-masalah yang lebih besar harian kita itu. So, kuasai AI transformasi hasil kerja anda. Ini antara 3 perkara yang menjadi tonggak utama kenapa kami nak anda semua bersama kami di Mastic which is first, kami nak anda kurangkan kos. Okay? Jimat beribu-ribu ringgit daripada kos agensi. Sebab tahu bila kita nak hire, tak kisah marketer ke, semudah-mudahlah. Kalaupun kita upah designer, walaupun itu adalah internship, anda dah kena bayar lebih kurang sekarang internship dah 900 ke 1000. So dah jimat banyak dekat situ kalau kata anda dah mahir menggunakan AI. Yang kedua, tingkatkan produktiviti, siapkan kerja berhari-hari dalam beberapa jam. Ini saya boleh menemplak pada diri saya sendiri jugalah. Dulu saya ni kalau nak buat poster ke, nak buat video ke, lama sangat masa yang dia ambil. Tapi hari ni, lepas kita dah ada our strategi selama 30 hari, benda yang berhari-hari tu boleh siapkan dalam masa beberapa jam. Yang ketiga, tingkatkan hasil. Hasilkan konten yang lebih menarik dan roketkan jualan anda. Tak kisah anda jual barang ke ataupun anda ni merupakan cikgu ke. Ingat walaupun kita cikgu, konten tu pun kena sangat-sangat penting dan menarik. Sebab fakta saya nak kongsi sikit lah selepas sahaja PKP dahulu, sebelum PKP, duration of focus manusia ini adalah lebih daripada 20 saat, di mana kalau kita dahulu antara top tier pencarian di internet adalah SEO. SEO ni maksudnya orang akan type dan cari, search dulu, baca, kemudian baru mereka percaya dengan sesuatu brand itu. Tetapi hari ini dengan lambakan teknologi yang ada, dengan kecepatan konten-konten yang ada, hook merupakan satu perkara yang sangat penting untuk anda teliti. Lebih-lebih lagi pada cikgu lah, saya tahu cikgu boleh menemplak benda ni kan. Kebanyakan murid hari ni, kalau kata anda tak percaya tarik perhatian mereka, maka mereka akan mulalah melayang menerawangkan. So, untuk tuan semua, selepas PKP, duration of focus manusia adalah sebanyak 3 saat je. Itu kita boleh tengok kat diri kita sendirilah. Kalau kita tengok video kat TikTok ke kat Reels ke kan, nampak macam kurang menarik, terus scroll. Habit itu telah menyebabkan our focus reduce to 3 seconds saja. So sebabkan itu anda kena tahu yang kita kena tingkatkan hasil konten kita. Baiklah, orang kata tanya berapa lah kos ni kan, nak tahu belajar macam-macam, 30 kelas dah ada, lepas tu macam-macam lagi kita bagi. Ini adalah pelaburan paling berbaloi untuk masa hadapan anda. So ini saya bagikan kos biasa agensi dan kelas. Tak adalah nak cakap guru ke, saya bukan nak deny apa-apa yang kat luar sana ajar. Okay, kelas-kelas yang lain mungkin dekat luar sana. Kalau anda tengok kelas pemasaran saja, kelas marketing saja, kebanyakan dekat luar sana yang paling murah akan charge anda adalah 1,500. Okay, 1,500 tu untuk satu kelas. Mungkin dalam 3 hari ada dah dapatlah dewan. Okay, 3 hari tu boleh dapat semangat sikit, dapatlah plan tu semua. Tapi kemudian ni tak tahu apa jadi. Okay, mereka mungkin takkan ambil tahu pula pasal anda sebab dah anda masuk kelas mereka dah habis settle lah. Yang keduanya adalah upah designer. Designer macam saya cakap dia adalah intern dan harga designer hari ni adalah macam ni lah. Ini yang biasa. Normal hari ni adalah RM3,000 RM3,000. Sangat-sangatlah mahal. Kalau dengan RM3,000 tu dengan AI, macam-macam benda anda boleh buat. Konsultasi AI RM2,000 tambah-tambah. So totalnya adalah anda kena keluarkan beribu-ribu ringgit setahun kalau kata anda nak gunakan sesuatu ataupun seseorang untuk meningkatkan produktiviti anda. Tetapi dengan Master AI, keahlian penuh masterai.my yang mana anda boleh dapat akses penuh kepada 30 lebih modul lagi. Bukan 30 modul je, sebelum ni 7 bulan lepas macam-macam dah modul kita jalankan, semua itu pun kita akan bagi. Dan kemudiannya kita ada kelas mingguan dan rakaman. Itu yang paling penting. Dan yang terakhir adalah sokongan komuniti dan coaching. Sekejap lagi saya akan tunjukkan kepada anda apa yang kita ada. So, berapa harga dia? Harganya hanyalah RM99 setahun sahaja. Di mana kalau kita cerakinkan dalam masa sebulan, anda hanya spend lebih kurang RM8.25 sebulan saja untuk tumbuhkan bisnes anda. Murah sangat RM8.25 ni. Kira-kira macam upah kita buat Foodpanda punya ni lah kan. Ataupun kalau kata anda pergi makan dekat kafe, dekat Starbucks tu, harga kopi tu lagi mahal daripada apa yang anda spend untuk boostkan masa depan anda. Jadi ini saya akan kongsikan sedikit, tapi mungkin Coach Azhar akan kongsikan dengan lebih banyak nanti di pengakhiran program, di mana kita ada unjurkan juga program affiliate. Ini adalah yang mana kami tahu
betul kami nak anda semua sebarkan benda ini dengan lebih luas lagi sebabkan kita nak lagi ramai lagi masyarakat di Malaysia ini mahir dengan AI. Kami nak juga anda cuba untuk buat duit dengan kami, which is belajar, terapkan dan buat duit. Tukarkan pelaburan ilmu anda kepada mesin jana pendapatan. So, cara dia mudah saja. Kongsi kelas percuma, which is kelas setiap hari Selasa ni kita buat percuma, ada sampai certain period saja. Guna link khas anda, bawa kawan anda atau rakan bisnes atau serta komuniti anda, join our kelas yang hari ini, setiap hari Selasa ni. Dan kalau kata mereka berminat, anda tak payah nak berpening lah, tak payah nak cakap cerita, tak payah nak sebar-sebarkan dekat dekat Instagram semua kan. Okay, join lah, buat ayat pening-pening lah. So, bawa mereka masuk kelas dan kalau kata mereka berminat, anda dapatkan komisen tunai. So, untuk mengetahui semua Master AI ni, anda tak perlu nak simpan stok, tak perlu nak macam beli ais ke, nak beli pengawet ke, nak beli mesin untuk packaging ke, tak perlu. So komisen kita sangat-sangatlah tinggi yang mana kami beri kepada anda semua RM69 untuk setiap pendaftaran baru. So maksudnya kawan anda minat, dia bayar RM99, RM30 kami ambil, RM69 anda punya. So maksudnya RM30 je kami ambil tu, nampak macam sikit tapi sebenarnya itulah sebahagian daripada perjuangan kami untuk memartabatkan ilmu ini kepada semua manusia di Malaysia ini supaya mereka lebih mudah dan meningkatkan produktiviti melalui AI. So bawa dua kawan, keahlian anda sebenarnya sudah percuma dan siap untung lagi. Jadi sertai pergerakan ini sekarang bersama Master AI, bina kemahiran AI hari ini untuk masa depan bisnes dan kerjaya lebih hebat. So saya akan kongsikan satu lagi sebelum saya paskan kepada Coach Wazi, which is kita nak tengok sikit apa yang kita ada di dalam Master AI. So untuk teman-teman semua, kita ada our own platform yang mana anda boleh untuk cek tutorial-tutorial yang lepas yang mana kita akan upload weekly class recording di sini. Yang mana dekat sini contohnya anda nak tengok Google Video dan AI, just buka saja mula tutorial. Di sini kita dah tunjukkan duration dia dan siapa yang baginya. Kalau kata anda nak berminat dengan tutorial ni ataupun nak belajar lagi, boleh tekan simpan tutorial ni dan terus play. Okay? Bila anda play tu, anda dapatlah yang kita dah pernah lalui dulu dan anda boleh terus mengkaji anda sendiri pada masa anda sendiri. Kemudian kita ada tools juga. Dalam tools ni, kita kenalkan kepada anda apakah applications ataupun platform yang anda perlu guna untuk anda mahir menggunakan AI. Kemudian kalau kata anda rasa macam tak tahu nak buat macam mana lah, dekat sini kita ada our own workflow yang mana anda boleh guna saja dekat sini dan anda boleh terus praktikkan cara terbaik untuk dapatkan apa saja yang anda nak. Dan juga kita sediakanlah prompt library yang mana anda boleh test out untuk lebih mahir menggunakan AI. Dan yang terakhir, apa yang kita berikan lagi dekat kita punya ahli community, ini antara yang paling penting lah, kita punya secret sauce, okay, which is our own group. Ini dia group Master AI. Okay, group Master AI ni kalau anda boleh tengok dekat sini, hari-hari lah ada saja tugasan daripada Coach Azhar, daripada Coach Wazi, yang mana anda boleh tengok yang mana yang baru masuk pun, ni the Queen of Glamour Bekok ni pun, akak ni jual ikan glamour je. Kak Su ni jual ikan glamour bekok je. Dulu ambil gambar ikan glamour macam tu kan, lepas tu jual-jual kat orang. Tapi sekarang tengok dah boleh buat macam ni, jual ikan glamour bekok, dah boleh buat poster durian dah sekarang. So benda-benda ini kita akan terapkan practicality di dalam grup. Okay, ada apa-apa soalan? InsyaAllah nampak saya tak membongak kata orang Islam, kata orang kampung saya lah. Apa-apa soalan saja nampak, sikit Coach Wazi ada, sikit Coach Azhar ada. Saya dengan Anik memang mengerti di belakang lah. Kalau kita perlukan kami, perlukan collaboration, kami ada di situ. Okay, jadi itu saja untuk perkongsian saya pada hari ini. Saya tak nak ambil masa yang panjang sebab kalau lepas ni Coach Wazi akan kongsikan dengan lebih banyak tentang cara buat iklan AI yang nampak mahal. So untuk anda semua, belajar tu betul. Kalau kata belum ada account semua, pastikan ada account malam ini dan terus praktikal supaya anda boleh bawa balik ataupun terus lepas habis kelas ni, praktis terus perkara ini. Okay, so saya harapkan dapat berjumpa anda lagi di minggu ke-7 kelas mingguan Master AI nanti, dan harap boleh jumpa anda di dalam grup WhatsApp nanti. Okay, insyaAllah jumpa lagi anda semua. Saya Coach Anik, saya pass the baton kepada Coach Wazi. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Bye-bye. Terima kasih kepada Coach Anik. Okay, dah bersedia ke semua? Semua dah ready ke nak belajar?
Ready. Dah? Ready, alright. Okay. Jadi macam Coach Anik cakap tadi, saya nak dalam kelas kita ada komunikasi dua hala. So, jika ada apa-apa soalan, terus tanya. Tak perlu sampai ujung baru nak tanya. Boleh cut je terus sebab saya jenis kalau anda nak belajar cepat, terus tanya. Jangan simpan-simpan soalan ujung-ujung. Okay. Boleh bertanya buka mic ataupun nak bertanya di in-call message sana. Boleh type kat sana. Okay. Jangan malu, jangan segan sebab dengan saya, bila sesi belajar, kita semua sama. Okay. Sebab saya mungkin muda daripada yang ada atau mungkin saya lebih tua daripada yang ada. So, kita sama-sama je. Kat sini semua sama. Umur semua 18 tahun. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Terima kasih masuk dalam live ni. So hari ni kita nak belajar ilmu cara buat iklan AI yang nampak mahal. Okay. Jadi ini simple je. Tak adalah macam hektik sangat lah macam rasa susah. Tak, sebenarnya senang. Sangat mudah. Okay. So untuk hari ini, saya ucapkan selamat datang ke kelas mingguan Master AI. Minggu ke-6 hari ini kita akan fokus pada satu topik yang sangat praktikal iaitu cara buat iklan AI nampak mahal. Fokus pembelajaran kita hari ini adalah ada dua. Yang pertama, cara kita generate visual iklan yang bergaya, cinematic menggunakan AI. Dan yang kedua, cara menulis skrip copywriting iklan yang menarik dan menjual dengan bantuan AI. So pada akhir kelas ni, setiap peserta akan siapkan sekurang-kurangnya satu set visual iklan lengkap untuk social media mereka. Jadi bersedia sekarang kita akan buat banyak praktikal hari ni. Okay, jom. Mari kita mulakan. Okay. Pertama, mengapa iklan anda perlu nampak mahal? Kenapa? Ada siapa-siapa yang nak cuba jawab? Kenapa iklan tu perlu nampak mahal? Boleh share seorang sikit? Kenapa iklan perlu nampak mahal? Ada yang boleh jawab? Boleh sharing-sharing. Menarik. Premium. Yalah, kenapa dia perlu nampak mahal? Kepuasan. Okay. Lagi? Yang lain? Okay. Okay, saya share sikit ikut pada ni, apa yang 87% pengguna menilai kredibiliti bisnes daripada kualiti visual iklan mereka. Maknanya daripada iklan je kita nampak adakah barang itu berkualiti, adakah barang itu nampak mahal, adakah barang ni adakah barang ni contoh macam dalam gambar tu, kalau kita cuba dalam pada gambar ni apa yang anda nampak iklan ni? Iklan ni untuk apa? Iklan ni tunjukkan apa? Apa yang ditunjukkan iklan ni? Dia boleh jadi jam, dia boleh jadi baju. So, jika iklan profesional dapat meningkatkan klik ke website sehingga 3 kali ganda. Ada daya penarik, betul? Lagi? Okay. Promosi. Okay. Tapi macam saya cakap, promosi betul, cuma yang tepat dia macam tadi cakap credibility business tu. Contohlah, kalau kita tengok iklan Apple, saya rasa mungkin ramai yang pakai iPhone. Bila tengok iklan Apple tu keluar untuk iPhone tu, dia tunjukkan kualiti
handphone tu macam mana. Contohlah gambar tu dia bergerak daripada tepi, dia flipkan handphone tu, tengok kamera dia 3 biji ke 2 biji ke. Lepas tu logo Apple tu kena ada. Lepas tu besi tepi tu nampak berkilat, shining. Itu yang menampakkan kualiti barang tersebut. Okay. Kesan daripada visual tadi, customer sanggup bayar lebih untuk mendapatkan produk yang dilihat depan mata. Kualiti video ke? Bukan kualiti video. Maksud saya, kalau contohlah awak nak beli phone, awak tengok iklan Apple tu, awak rasa awak nak beli tak daripada iklan tu? Mesti awak tengok kan, phone harga RM6,000, RM7,000. Tapi apa yang kita dapat daripada tu? Daripada gambar tu tadi, video ke, yang itu kita panggil iklan lah, iklan. Iklan dia macam contoh jatuh, tak retak handphone. Lepas tu kamera boleh zoom 100 kali ganda ataupun 200, barang paling latest 200 lah. Lepas tu kualiti besi tepi dia tu titanium, finish ke, stainless steel ke, menampakkan iklan tu handphone tu adalah berkualiti dan mahal. Okay, sekarang kita pergi ke seterusnya. Angle shot itu lebih kepada kita punya posisi gambar ataupun video. Dia lebih kurang angle shot, tapi kita nak the quality of the product tu. Biasanya angle camera kita buat untuk rakaman video. Okay. Sebagai contoh, kata nak daripada bawah, ke tepi, daripada kiri kanan, daripada over the shoulder belakang badan, ataupun depan-depan, eye to eye ke. Itu kita panggil angle shot. Yang itu diajar di dalam kelas video. Dalam ni kita lebih kepada macam sekarang ni, 3 rahsia visual iklan sinematik ni. Sekejap. Okay. 3 rahsia American Cinema Visual iklan kita nampak sinematik dan mahal. Okay. Rahsia pertama dia adalah pencahayaan dramatik. Okay. Bayangkan filem-filem Hollywood. Okay. Kita tengok mereka jarang gunakan cahaya terus dari depan. Kenapa? Sebab mereka lebih suka gunakan side lighting ataupun backlight untuk cipta bayangan dan depth. Maknanya ada bayang-bayang supaya nampak dia punya cahaya dramatik. Okay. Sebagai contoh, bila anda dapat generate image dengan AI, bila kita nak generate image dengan AI, kita kena tambah kata kunci seperti cinematic lightning, dramatic shadow ataupun golden hours dalam prompt. Okay. Rahsia kedua dia adalah komposisi, iaitu rules of third. Ingat tak masa saya ajar, masa kita nak ambil gambar, apa dia tu rules of third? Okay. Rules of third tu adalah kita letak subjek utama bukan di tengah tetapi di titik persilangan garis 1/3. Kalau dalam AI kita just masuk je rules of the third composition dan AI tu akan faham. Okay. Rules tu macam contoh kita letak 9 titik, kita cari titik yang bersilang pada garisan 1/3. Dapat yang kat situ? Dapat? Faham?
Faham ke semua? Faham? Okay. Okay. Okay, rahsia ketiga dia adalah color grading yang konsisten. Okay, pilih 2 atau 3 warna sahaja untuk satu set iklan. Okay, gabungan warna gelap dengan satu aksen emas atau metalik selalunya akan memberi kesan yang paling premium. Okay. Okay, sekarang bila nak buat prompt AI, praktiskan ketiga-tiga rahsia ini dalam prompt AI. Boleh? Boleh semua? Boleh cuba? Okey. Sekarang kita akan pergi kepada tools AI untuk hasilkan visual iklan. Okey, dekat sini kebiasaannya kita akan pakai ChatGPT, Canva AI, Leonardo AI ataupun Gemini AI. Okey. ChatGPT ni kita gunakan untuk menghasilkan prompt. Okey. Dapat ChatGPT ni biasa kita guna untuk hasilkan prompt. Mungkin kalau anda ada biasa pakai yang lain, sebagai contoh ada Cloud, lepas tu ada Manus, ada Gemini, lepas tu mungkin ada yang paling latest Hermes. Tapi Hermes tu dia more to agent lah, yang tu dia lain sikit, dia lebih advance. Lepas tu DeepSeek, Kimi dan pelbagai Grok, pelbagai-pelbagai yang lain. Maknanya kita guna, macam saya lebih gunakan ChatGPT untuk prompting, buat image sekarang pun boleh, cantik juga image kat ChatGPT. Lepas tu Canva AI ni ada, okay, kalau kenapa saya sebut Canva AI? Ada siapa-siapa tahu tak? Kenapa saya masukkan Canva AI dalam kita punya tools AI? Ada siapa-siapa boleh jawab? Ada siapa-siapa boleh jawab? Boleh bantu? Untuk editing. Okey, bagus cubaan. Yang lain? Tak sama dengan Canva biasa ke? Sama je. Maksud saya apa gunanya, kenapa saya suggest untuk guna Canva AI untuk hasilkan visual iklan? Maksud saya macam tu. Cantikkan gambar, okey. Template menarik, okey. Maybe lebih advance, okey. So saya bagi satu lah. Okay. Canva ni dia memang tempat untuk kita hasilkan image sebelum ChatGPT boleh buat image. Canva ni lah kita nak buat buku, kita nak buat PDF, kita nak buat email. Leonardo AI dengan Canva ni antara pelopor untuk menghasilkan image. So dekat kedua-dua ni, Leonardo dengan Canva ni memang dah terkenal daripada dulu. Mungkin dekat kita kat Malaysia mungkin orang kurang pakai. Tapi Leonardo AI ni dekat luar negara dia orang memang berguna. Canva sekarang dah ramai guna. Dulu orang kurang guna. Sebab apa? Orang lebih suka pakai Photoshop, Illustrator. So bila keluarnya Canva ni dan dia bila dah ada AI dalam tu, semua kerja jadi mudah. Dah tak perlu kita nak design pakai nak kena pen, lukis-lukis kan. Dan dalam Illustrator, dalam Adobe punya macam Adobe Photoshop tu dah ada sekarang function AI dalam tu. Kalau anda biasa guna, anda dah advance ke depan, dalam Adobe sendiri pun dah wujud AI. Mungkin dia pakai API lain, saya tak pastilah, tapi saya pun dulu pernah ada, memang Adobe Photoshop ataupun Illustrator memang dia dah ada AI di sendiri. Ataupun Adobe Firefly. Firefly tu pun ada AI. Okay, untuk Gemini, kenapa saya guna Gemini? Macam yang anda tahu sekarang ni,
Kalau buat comparison Gemini dengan ChatGPT, Gemini dah duduk atas dah. Dia dah jadi macam A to S tier punya kelas. Sebab setiap kali bila dia upgrade, dia akan sentiasa ke depan. Dia akan pergi one step ahead daripada ChatGPT. Kenapa ChatGPT dah ke bawah? Sebab mungkin salah satu dia lah. Sebab mungkin saya tak pasti. Bila dulu masa dia launch untuk dia punya video, dia panggil, saya lupa lah. Untuk ChatGPT punya video tu, bila Disney tarik balik pelaburan, ChatGPT terus drop. So, dia belum ada lagi yang baru untuk dikeluarkan. Tapi dia dah wujud satu yang baru iaitu codec untuk kita buat seperti dalam Gemini Canvas. Okey. Sekarang kita pergi kepada copywriting ayat yang menarik dan menjual. Okey. Sekarang kita bercakap tentang copywriting, iaitu ayat yang mengiringi visual iklan. Okay. So formula paling mudah adalah hook, value, CTA. Tiga ni lah. Dia kena ada hook, dia kena ada value, dia kena ada CTA. Hook bermaksud anda tarik perhatian pembaca dalam 3 saat pertama. Contohnya dengan ayat berhenti scroll ataupun dengan soalan yang membuat mereka berhenti. Okey. Kemudian value. Value iaitu menyatakan manfaat produk anda, bukan ciri tetapi apa yang pelanggan akan dapat. Okey. Sebagai contoh tadi, hasilkan iklan premium tanpa bajet studio. Coach, Yang itu prompt dia nantilah. hello Coach. Ya. Slide ni nampak macam blur sikit, macam kecil sikit tu. Tak apa nak jelas. Oh, okey. Mula tadi okey, lepas tu dia macam blur. Sekejap saya buka balik. Okey, nampak dah clear dah? Okay, better. Okey. Tadi kita sampai kat value kan? Okey, akhir sekali untuk CTA. Kita panggil call to action, iaitu mengajak mereka bertindak segera. Sebagai contoh ayat dia, klik sekarang untuk tawaran terhad.
Contoh ayat dia. Okay, anda juga boleh guna ChatGPT atau mana-mana AI chatbot untuk menghasilkan copywriting ini. Cuma sebagai contoh, dekat tepi tu tulis copy iklan untuk dalam kurungan produk saya yang ditujukan kepada target audience. Dalam kurungan tu gaya profesional dan meyakinkan, panjang ayat 2 saja. Boleh cuba ni. Buka dekat ChatGPT ke, Gemini ke, dekat Manus ke, yang mana-mana yang anda ada apps AI. Buka, tulis balik prompt yang saya tunjuk yang ni. Yang ni, tulis copy iklan, sekejap saya paste dekat dalam bahagian informasi. So, boleh cuba prompt ni. Cuba pakai prompt ni, letak. Saya minta maaf, saya tak baca encode message tadi. Okay, dapat Terus buat. Okay. Lepas dah masuk prompt tu tadi, kena ingat masa saya cakap tadi, ingat. AI ni bukan ganti kreativiti anda. Dia hanya untuk mempercepatkan proses dan kita masih lagi perlu untuk edit dan sesuaikan output AI supaya sepadan dengan identiti brand kita. Dapat Kita cuba dah. Okay, ini ada 5 contoh ayat copyright. Okay. Jadi copywriting ni, sekarang kita tengok ayat sebenar copywriting yang berkesan. Perhatikan setiap satu mengikut formula hook, value dan CTA. Dalam setiap contoh ayat copywriting ni, kalau perasan tengok dekat sini. Kita ada, macam yang pertama ni adalah sesuai untuk perkhidmatan AI ataupun kelas digital. Okay. Yang kedua, contoh prompt ni adalah untuk produk fizikal ataupun e-commerce. Yang ketiga, lebih kepada kelas, kursus ataupun webinar. Yang keempat, sesuai untuk pendidikan ataupun branding. Yang kelima, sesuai untuk tools AI, software ataupun perkhidmatan teknikal. Saya dah bagi 5 contoh ayat di mana anda boleh ubah, gantikan dengan produk sendiri macam yang kita balik semula kepada yang asal tadi. Macam ni, prompt AI untuk copywriting, produk dan target audience. Ingat dia punya key point dia adalah hook, value dan CTA. Okay, saya bagi lagi satu contoh. 5 prompt AI copywriting yang lengkap. Ni dah boleh buat terus. Kalau letak je terus ni, terus dia boleh bagi. Okay, dekat sini. Kalau tengok balik dekat saya punya prompting ni untuk produk, contohlah produk artisan. Saya menjual kopi artisan buatan tangan. Untuk pekerja profesional berusia 20 ke 40 tahun. Tulis 3 versi kopi iklan pendek, 2 ayat menggunakan formula hook, value, CTA. Gaya hangat, premium, tidak terlalu sales, nada
seperti rakan yang memberi cadangan. So boleh cuba ayat yang saya pakai ni untuk Google Ads, TikTok, Facebook, Instagram. So 5 contoh ni lengkap untuk sedia digunakan. Setiap prompt sudah mengandungi semua elemen yang AI perlukan, iaitu produk, target audience, gaya penulisan panjang dan format output. Okay, contoh untuk prompt yang pertama tadi tu adalah sesuai untuk produk artisan seperti kopi, kek atau barangan buatan tangan. Prompt kedua pula, contoh untuk Instagram tadi adalah untuk 3 gaya berbeza yang boleh peserta buat. Sebab ni dia target kepada kursus online. So dia bagi 3 gaya berbeza. Okay, untuk yang ketiga pula Facebook. Dia untuk memberikan fokus kepada emosi, kenangan yang sangat berkesan untuk produk musim perayaan seperti baju raya, hamper dan kuih. Sebab yang ni kita buat untuk lebih kepada package hari raya. Dan CTA dia pula pergi ke WhatsApp untuk order. Yang keempat untuk TikTok, yang ni saya rasa yang paling ramai orang pakai lah buat masa sekarang. Penting kerana TikTok memerlukan gaya bahasa yang santai. Ingat TikTok ni dia suka gaya bahasa yang santai, pendek dan menggunakan trend semasa. Yang ini penting. Trend semasa ni. Okay. Sebab TikTok dia punya algoritma dia sangat lain. Dia tak macam Facebook, dia tak macam Instagram. TikTok dia macam kalau perasan lah konten-konten yang merepek-repek tu dia akan pergi laju je. Dia akan pergi dulu. Compare tu yang macam contoh sekarang banyak konten-konten AI saya tengok dah banyak dah tenggelam. Sebab tu saya cakap tadi, elakkan gunakan iklan-iklan fully AI. So saya cakap tadi, yang penting peranan kita. Kita kena membaca, edit dan menganalisa sendiri. Sesuai tak sesuai. Okay, untuk yang kelima pula adalah Google Ads yang ada. Okay, untuk Google Ads ni dia ada headline dia, angkasara dia adalah 30 perkataan. 30 huruf So untuk description dia bagi 90 angkasara ataupun perkataan. So boleh salin mana-mana prompt ni, tukar bahagian kurungan dengan maklumat produk, masuk kita dalam tu dan tampal kepada ketik ataupun mana-mana kegemaran anda semua. Okay, boleh buat, cuba and paste, tengok apa yang akan keluar. Adakah satu yang menarik? Adakah sesuatu yang di luar pada pemikiran kita? So hasilnya nanti dia akan menjadi copywriting iklan yang jauh lebih baik daripada menulis sendiri daripada zero. Okay, mana daripada kita tak ada apa-apa, kita nak buat ayat copywriting macam mana, nak fikir-fikir kan. So tak apa, gunakan je AI sebagai alat bantu kita. Okay, dapat jelas, terang, mudah. Okay. Okay. Ini adalah step by step yang anda kena buat. Okay. Sekarang kita dah sampai ke bahagian demo. Okay, ini paling penting sebab saya nak anda nampak cara sebenar membuat iklan daripada kosong, zero daripada zero ni, tak ada idea, tak ada apa, sampai siap. Okay. Langkah pertama, tentukan produk dan juga mesej, iaitu memilih satu produk dan jangan terlalu banyak. Tulis satu ayat mesej utama sahaja. Ini untuk menjadi panduan untuk segala-galanya yang kita nak buat. Kalau kita buat, contohlah,
ayat message tu pertama tu terlalu panjang. Dia akan jadi macam meleret nanti. So lebih baik kita buat satu ayat kita bagi tahu dulu kat ChatGPT produk apa yang kita nak buat iklan dan minta dia keluarkan satu ayat message macam tadi. 2 ayat. Berhenti scroll. Macam tu. Apa dia punya hook. Okay. Okay, langkah kedua. Buka tools AI dan generate visual. Maksud saya tadi, bila kita dah buat satu nanti saya akan tunjuk saya bagi dulu penerangan kat sini. Maksudnya kita dah buat prompting tadi, lepas tu kita buat image pula. Okay. Masukkan prompt dengan kata kunci seperti ingat, cinematic, premium, dramatic, lightning. Yang ini kita dah belajar tadi. Okay. Macam mana kita nak hasilkan gambar tu. Contoh, kalau ingat, masa saya rasa yang minggu kedua tu kita dah belajar macam mana nak buat image nampak premium ataupun mahal. Macam mana kita nak hasilkan gambar image tu. Macam kita photoshoot dia. Yang itulah yang kita akan guna untuk masuk ke langkah ketiga. Okay. Untuk langkah ketiga, kita buat ayat copywriting menggunakan formula hook value CTA. Okay. Hook value CTA macam nombor satu tadi. Satu kita cuma lebih kepada menentukan produk dan bina satu ayat message pertama. Yang ketiga adalah ayat copywriting yang betul-betulnya kita untuk guna kepada produk kita tadi. Okay. Lepas tu jangan lupa kita minta AI berikan 3 pilihan ayat copywriting supaya kita dapat memilih ayat yang terbaik. Okay. Itu step ketiga Step keempat adalah menggabungkan visual, ayat copywriting dan pastikan saiz tu kena tepat. Sebagai contoh, kita nak pakai dekat Facebook 1200 kali 628. IG Square 180 180. IG Story 180 1920. Okay. Dapat? Dapat Okay, sekarang saya akan buat sama-sama dengan anda semua. Saya buat satu produk step by step daripada nombor 1 hinggalah ke 4. Okay, boleh? Boleh kita buat sama-sama? Ke ada yang dah buat? Ada yang dah buat ke? So kita akan mulakan step by step. Okay, so sekarang kita akan buat step by step. Okay. So kita akan bermula dengan step 1. Pemilihan produk. Dah ready semua? Nak buat? Dah dapat satu produk apa yang anda nak buat? Okay. Boleh komen tak servis
Store motor boleh ke? Service store. Service store apa je? Restore. Okay. Sorry. Saya tak faham dah. Okay. Untuk yang baru masuk, dalam ni, yang baru masuk saya nak tanya, anda ada produk sendiri ataupun anda ada produk yang anda sedang tengah jual? Boleh respon? Produk tengah jual. Ya, produk tengah. Yang lain, anda tak buat produk sendiri macam Kak Su dan yang lain? Saya nak tahu yang macam, kalau boleh saya nak tahu yang apa sahabat-sahabat kita yang baru join malam ni live. Boleh share sikit, ada jual produk apa ke, produk kesihatan ke? Okey Kak Zu jual apa Kak Zu? Kak Zu jual kompleks madu. Kompleks madu. Okey. Balang, kompleks madu Balang. Okey, Kak Zu biasa jual melalui platform apa? Status WhatsApp je, masuk Facebook, Insta, IG, TikTok ada juga TikTok. Tapi bukan selalulah buat dan jarang. Kadang-kadang tengah buat tu terlupa nak ambil gambar yang terbaru. Tahu-tahu barang tu dah sampai ke customer. Apa? Macam saya kata tadi, kadang-kadang macam produk makanan ni kita nak nampak macam nampak mahal. Tak nampak ni crispy kan, nampak macam baru lepas masak tu letak cornflake tu tiba nampak dah asap kat gambar tu kan. Tak kerti nak buat lah. Kak Zu Kalau biasa pakai AI tak? tak pernah, tak kerti pun. Okey. Sekarang ni saya nak Kak Zu download aplikasi nama dia ChatGPT ni. Okey. Kak Zu download dulu macam saya buat ni, download dulu. Lepas tu register semua siap, login. Lepas tu saya akan tunjuk step by step. Okey, kejap. Tapi Kak Zu ni telefon je, tak kerti nak guna macam mana nak ni ejah ni. Kak Zu pakai Android ke pakai Apple? Android. Okey, Kak Zu pergi je buka Google Store. Kak Zu daripada bawah tu swipe dia naik ke atas, nanti dia akan hilang sekejap. Cari Play Store. Google Store. Okey, nak kejap. Okey, Google Store type apa panggil apa? Tadi apa benda tadi? Ni ChatGPT atas ni. ChatGPT lah. ChatGPT betul. ChatGPT. Okey, patut install Install je. Install, lepas tu tadi pun jadi berat tak kalau ni? Sebab tadi buka Zoom ni dah lama dah usia dia. Dia nak kata berat sangat tak ada juga. Dia bergantung kepada apa line internet sebenarnya. Oh ya ke? Sebab telefon ni daripada 2019 lagi. Tak apa, saya pun ada telefon lama. Telefon saya 2014 ada. Dekat tangan. Nova 5T. Boleh pakai tu. Lambat jugalah dia ni dah tergedik-gedik lah. Sabar. Dia biasa. Sebab kita dah biasa laju, so bila dia lambat sikit kita rasa lambat. Yalah. Tak hujan kat sini, hujan lebat. Tak apa. So bila hujan memang lain problem lah. Geng dapat lagi ada tak yang bisnes lagi, ada produk sendiri ke? Kita boleh campur tak nanti maknanya kita ada juga macam roti ke apa, kita boleh campur sekali kan? Boleh, nanti saya tunjuk je ke Kak Zu nanti. Kak Zu mesti tengok gambar ni dekat sini, gambar ni kat sini, tapi saya boleh gabung gambar tu dalam satu tempat makan. So saya download dulu gambar sekejap bagi saya cari gambar dulu sekejap. Saya ambil gambar ni lah yang Kak Zu. Kak Zu tadi jual biskut cornflake, ada lagi tak? Biskut cornflakes, roti ada jugalah kek cheese meleleh, kek butter. Tu je lah. Okay, tak apa, saya buat dalam satu atau dua gambar je
Nanti mesti laris jualan Kak Zul. Amin ya rabbal alamin. Dengar coach cakap je dah rasa sedap dah. Only Awak brand jual apa? kita Dah dapat dah ni dia punya ni macam macam mana nak buka terus buka ke open ke macam mana? Open je. Lepas tu dia keluar create as image, write or edit, look something up, Kak Zu kena login dulu. login. Ha, Maksudnya login macam mana? tak, Kita open kan? Kita dah ada. dekat Oh, tak account. ingat. Sekejap. Mana dia duduk kat mana tu? Okey. Lepas tu kita dia ada kat situ atas tu dia kata create image, write or edit, look something up. Lepas tu dia ask ChatGPT. Dia tak Nampak ada ni. kata nak login ke apa. Kak Zu dah sampai macam gambar dalam page saya ni tak? Kalau Kak Zu kena buka balik kita punya Google Meeting ni. tak ada lagi ni. Tak keluar lagi yang macam gambar ni. Yang ni sebab saya pakai PC dia besar sikit. Kat internet telefon ke kecil je. Telefon dia cuma ada macam ni je. Ask anything, bawah ni create image. Lepas tu kalau kita pergi kat butang dia yang kiri tu library, projects, apps dengan ada more image. More ni image lah. Okay. Kita ambil image ke? Kita cari image ke macam mana? Okay. Kalau dekat dalam handphone tu, Kak Zu dah ada gambar, Kak Zu tekan je dekat bahagian tambah ni. Okey, kejap. Add photo. Di mana kita tekan bahagian kita buka create an image dulu ke? Tak perlu. Tekan tambah, ambil Tambah je. add photo. Okey, foto cari gambar yang kita nak ni lah. Ya betul, letak dulu gambar tu. Saya nak tengah download gambar sekejap Kejap cari. Tak tahu lah gambar ni cantik ke tak. Tak Dia apa, dia cantik. Jangan risau. elok yang botol, elok kita letak gambar yang dah dibotolkan ke ataupun yang dalam loyang ke. Dia, Macam mana? kalau boleh macam ni. Nak cantik dia, gambar dalam loyang macam ni. Loyang macam tu, sekejap kita cari. Nak cantik macam ni sebab kita nak nampak dia punya crispy dia tu. Kejap. Loyang. Okay, betul. Okay. Video ni. Ada gambar. Macam ada ambil gambar terbaru dan loyang di mana tak? Tak ingat Apa, kalau tak ada tak apa, kita buat je gambar dia. Okay. So macam ni lah, contoh lah kalau kita kalau kita nak buat image tu, tulis je kat sini. Contoh kami tak kat sini ayat dia macam ni. Hasilkan image biskut cornflake madu balang. Saya tak ambil balang. Tak balang. Yang fresh baru keluar daripada oven. Okay. Contoh saya nak buat satu image. Okay, lepas tu saya tulis rasio image ini hendaklah dalam 16:9. 16:9 untuk Facebook. Tapi image yang jenis lebar lah macam kita tengok handphone secara melintang dia penuh. Kalau kita nak buat normal size kecil biasa kita boleh pakai 9:16. Untuk handphone habis 9:16. 9:16. Ratio dia lah macam ikut yang apa sini. Okay. Sekarang ni
Kejap. Kalau saya terus minta buat, dia akan terus buat macam tu. Tapi kalau saya nak image dia lebih menarik, saya akan mintakan dia buat prompt dulu. So sekarang ni saya nak dapatkan image conflict dulu sebab saya tadi cari tak boleh nak download. So saya buat je baru satu. So saya akan tengok apa dia keluar. Kemudian kita akan edit gambar tu supaya dia lebih nampak. Ada cinematic, ada lighting ataupun golden hours tadi. Dan tiga kategori tadi yang saya ajar tadi untuk dapatkan hasil konflik madu yang cantik. Dia dah keluar kat sini, dia tulis, kita kan type tadi kan. Yang kat sana kompleks madu crunchy berkeluar dari oven. Wah, nampak rangup dan berkilat cantik. Kompleks madu tu memang nampak jadi elok, warna kemasan sekata dengan sprinkle. Warna-warni tu terus nampak menggoda. Dia tulis. Dia terus keluar macam tu. Keluar image tak? Macam saya punya ni. Ada. Ada image kat atas, tulisan tu kat bawah. Macam image ni kan, kalau kita macam nak kan dia kan dalam oven ni kan, sebab saya ambil gambar yang ni tak silap dalam oven. Kita tak nak bagi nampak ruang oven tu, nak edit macam mana? Kita hanya nak nampak bagi kompleks tu je. Kompleks tu, tapi sebab dia macam nampak kecil sebab oven, gambar tepi oven tu nampak. Kalau kita nak edit bagi nak buang tepi oven tu tak boleh. Gambar yang dalam. Buang oven, nanti dia akan hilang lah. Oh ya? Ya, semudah tu je untuk edit gambar. Okey, tak apalah, ini dah keluar dah ni. Nampak berkilat dia kata. Ni contoh yang Kak Azul tengok gambar saya punya konflik ni. Tapi dia tak ada debuh dalam cup, betul? Yang saya tak ada cup. Kejap. Tiba-tiba jadi kecil lah coach. Sebab dia 916. Kalau pakai 916 memang dia saiz kecil macam ni. Kalau saya buat 16:9 dia besar. Yang ni kompleks madu crunchy. Okay, saya tanya Kak Azul. Kak Azul cuba tengok gambar yang saya buat ni. Rasa lapar tak? Rasa macam nak. Rasalah. Nampak sebab saya cakap tadi. Dah lah stok Kak Azul dah habis. Dah lah stok Kak Azul baru je habis semalam. So iklan macam ni lah. Nampak dia macam ni contoh. Makan habis dah. Macam mana boleh jadi berasap tu? Yang nak buat berasap macam ni macam mana? Coach? Kita minta dia keluarkan asap. Macam saya cakap tadi kan. Okay. Contoh macam dalam saya punya tadi ayat tadi saya cakap dia ni. Hasilkan image biskut konflik madu yang fresh baru keluar daripada oven. So bila dia fresh keluar oven, automatik gambar tu akan keluar asap lah. Tapi saya tulis macam tu pun tak ada asap ni. Sebab satu lagi yang kedua adalah sebab dia macam ni. Dia boleh edit, cuma kalau boleh untuk pengguna pertama user AI, Zu kena buat pengenalan diri dulu dekat ChatGPT. Pengenalan diri? Dekat ChatGPT tu, Kak Zu kena bagi tahu dia, Kak Zu buat apa. Kak Zu bagi nama ChatGPT tu sebagai contoh macam ni lah. Kak Zu buka new chat tu, type kat sini, nama saya sekian-sekian, saya berumur sekian-sekian, saya menjual produk sekian-sekian. Lepas tu, bagikan dia nama, nak bagi nama ChatGPT tu apa. Contoh macam saya punya ChatGPT, nama dia Iris. So saya Iris dia akan jawab, contoh lah. So Iris dia akan jawab lah. Tapi Kak Zu kena bagi dia watak dulu. Bagi dia Kak Zu, lepas tu sebagai contoh. Kalau Kak Zu nak suruh bagi dekat itu, contoh bila setiap kali saya buat minta image prompting untuk image, sila masukkan cinematic lighting, lepas tu cinematic angle, lagi satu apa tadi saya lupa dah. Cinematic, premium dan dramatic lighting, tiga tu. Try dulu lah. Bagi pengenalan diri macam kat sini kan. Bagi pengenalan. Kak Zu bagi tahu dia Kak Zu, nama Kak Zu buat apa.
Lepas tu Kak Zu bagi dia nama apa. Okay, dah tulis dah tu, tunggu dia. Kak Zu Tapi cakap dia suruh tambah gambar lagi. suruh tambah gambar lagi. Tak payah. Kak Zu buka aje new chat. Lepas tu Kak Zu bagi dia nak buat sesi pengenalan dulu. Okay. Pengenalan dengan ChatGPT tu. Sebab yang tu penting. Bila ChatGPT kenal kita, so bila the next step, bila kita buat macam klien. Bila saya selalu buat macam saya minta prompt image, dia akan keluarkan prompt image saya mesti ada cinematic, kena ada lighting, dia ada premium. So dia akan keluar tiga-tiga ni automatic image tu. Baik. Faham. Itu yang ayat dia, key point dia adalah di mana kita kena buat pengenalan diri dekat AI kita ataupun personal assistant kita lah. Senang cerita dia personal assistant lah. Mana kita boleh kita kena chatting dengan dia dulu. Ya. Sembang biasa dia takkan macam untuk makan token tu tak. Tapi kalau kita suruh dia buat kerja, baru dia akan berfungsi untuk tolak token. Maksudnya dia ada limit untuk satu hari berapa. Kalau kita pakai package yang cuma saya nasihatkan kalau Kak Zu ada modal sikit yang boleh spend, sebagai contoh macam saya pakai ChatGPT Go. Bulanan dalam RM25 macam tu lah kalau tak salah saya, ataupun RM20. So saya spend setiap bulan untuk RM25 untuk bayar ChatGPT Go saya ni, tapi saya hari-hari pakai, utilize. Kalau Kak Zu masuk kelas kita orang, the next step yang Kak Zu akan belajar adalah cara buat konten untuk 30 hari. Nampak tak kelas advance kita? Kak Zu menjual. Cara buat konten 30 hari tu maksudnya semua platform ke? Ya. So Kak Zu buat platform Instagram, Facebook, TikTok, Shopee. Dia akan ikut pada Kak Zu nanti. Kak Zu nak macam mana? Minta dia susunkan, dia akan susun. Tapi Kak Zu kena beritahu kat dia lah. Kak Zu buat perniagaan dekat mana? Facebook, TikTok. Next week punya kelas. Kalau masuk join sekarang lagi bagus nanti. Kita try berkomunikasi dulu baru kita buat. Betul. Okay. Sekarang ni macam saya step pertama tadi saya kata menghasilkan produk. Kita kena beritahu produk kita apa kan. Pilih produk yang tak diiklankan dan tulis satu message utama. Maksud message utama tu adalah sebagai contoh cornflake madu fresh. Okay, Rizal. Kalau nak pakai untuk TikTok ataupun Instagram, boleh pakai 916. Tapi kalau nak buat iklan macam dekat Facebook, Shopee, lebih baik pakai 169. Sebab 169 ni bila kita nak convert dia jadi video pun dia pun cantik. So sekarang kita dah ada image produk, kita dah ada ayat pertama iaitu biskut cornflake madu berasap. Kita pakai nama dia biskut cornflake madu berasap. Okay. So step kedua kita nak generate visual. Kata kunci dia tadi cinematic, premium, dramatic light. Okay, kalau dah ikut pada apa yang saya dah buat, gambar ni dah cukup untuk saya gunakan. Dah cukup cantik lighting dia, golden hours dia dah ada, premium looking good pun dah ada. Okay. Kalau tak ada, kena buat. Sebab saya punya ChatGPT saya dah diajar macam mana buat gambar. So saya nak tunjuk dia zero tu susah sikit. So sekarang ni kita nak guna, cari pula untuk ayat copywriting. Kita gunakan formula hook, value dan CTA. Kita minta dia hasilkan 3 pilihan untuk ayat copywriting. Okay, sekarang cakap kat sini. Dekat ChatGPT tadi, dekat bawah gambar je tulis kat situ. Hasilkan 3 pilihan ayat copywriting yang
mempunyai book value dan ETA. Ayat copywriting ini hendaklah yang terbaik bila Dia buat kata analisis. dah keluar dah coach. Ha? Berkilat sebab madu masih cair, warna keemasan. Sedikit lembut sebelum jadi rangup bila sejuk. Bau harum bata bantu dia kata. Tu ayat tu bagus lah tu. Macam saya akan suruh buat dia analisis dulu. Analisis mendalam sebelum menghasilkan ayat copywriting. Maknanya coach kita, ya macam Kok Azhar kata, kita kena bercakap dia macam dia sekretari kita. Buat betul-betul, buat yang terbaik. Macam tu. Kita suruh je apa yang kita nak kat dia. Dia macam kuli kita. Kuli betul. Minta je apa kita nak. Dengan syarat kita bayar lah Yang berbayar je kan. Dia bukan, yang berbayar tu kita nak kurangkan limit kita. Kalau kita bayar, limit dia tinggi sikit. Kalau kita tak bayar, tak silap saya rasa macam 10 ke 15 je. Lepas tu dah kena tunggu pula. Oh. Dia kalau bayar ni dia kasih yang pintar sikit lah. Betul. Kan kalau gambar pun dia kasih berapa banyak gambar pun tak apa satu hari. Kalau yang free tu, free tak boleh kasih banyak-banyak, kasih 3 je. Okay. Nampak saya dah minta dia buat analisis supaya ada hook, value dan CTA. Sebelum menghasilkan ayat copywriting. So dekat sini dia dah buat study. Okay. Ayat dia contoh, baru keluar oven, bau dia pun dah buat orang tak sabar. Rangup pada setiap gigitan macam Kak Zu buat tadi lah. Dah ada. Jadi saya tadi dia untuk saya pilih mana saya nak pakai. Yang ni macam yang pilihan kedua ni, FOMO ataupun social proof. Dia pakai sekar. Okay. Yang ketiga, premium dan eksklusif. Yang ni lebih kepada high conversion. Maknanya dia dah bagi tahu tadi. Saya suruh buat analisis. So, dekat mana nampak? Aku kat sini. Contoh yang ketiga adalah keranggupan yang anda dengar, kualiti yang anda rasa. So, bila kita makan tu, kukrap. Dan hari ini juga. Ya, tapi kalau video ni dia boleh juga guna untuk video kan yang ni kan? Boleh, tak ada masalah. Ni ayat copywriting. Saya ada video yang bunyi rangup tu, memang saya ada video tu. Boleh lah guna ayat ni. Video tu letak, lepas tu kalau nak lagi best sebenarnya video tu, bila dia gigit tu, Kak Zu letak voice over dalam tu. Bagi ayat ni, letak dekat, contoh kita letak kat Eleven Lab, suruh dia baca ayat ni dalam suara lelaki deep. Bila suara lelaki deep ni dia macam peranggupan yang anda dengar, kualiti yang anda rasa. Dia macam tu. So sebutan dia satu persatu dan buat orang macam rasa, oh okey. Ada lain sikit lah. Tapi yang tu advance Kak Zu. So sekarang ni saya ajar Kak Zu yang basic supaya Kak Zu boleh terus buat dulu. Buat video tadi, campur dengan suara tadi, kita panggil suara voice over tu, memang dia akan jadi dekat video tu memang akan nampak macam wow. Dan cerita wow lah video tu. Yalah. Okay. So sekarang ni step kedua, step ketiga pun kita dah pergi. Kita akan pergi ke step terakhir iaitu gabung dan siap.
Okay, sebagai contoh, gambar tadi kita letak dekat Facebook. So kita buka satu Facebook kita, ambil gambar tu, upload dekat atas ataupun dekat status WhatsApp. Gambar, bawah tu kita masukkan je terus kita punya macam ayat-ayat ni tadi. Okay. Ni salah satu je lah yang paling senang. Kalau nak buat macam kandai kata nak buat macam video pun boleh. Ni saya tunjuk lah satu. Saya terus convert dia jadi video Sekejap Okay. Ini saya tunjuk je sebab saya nak kena stop ni sikit. Sekejap. Okay, sekarang ni saya nak buatkan satu video yang lengkap menggunakan Google Gemini. Okay, so image tadi saya kena download dulu. Download image video tu? Bukan, download image tadi. Ni Kazu tengok je dulu tau, jangan buat dulu. Tak ada tengok. Sebab saya rasa Kazu tak ada Gemini ni. Gemini ni kena, yang buat video dia kena berbayar. Oh. So, tak apa, tengok je dulu. Okay, ni saya pakai 916 tadi. Saya pakai image tadi 916. Okay, ni video. Untuk buatkan dia punya prompt video, kita kena pergi ke kita punya ChatGPT. Sebelum kita nak buat video, kita kena buat ChatGPT dulu dia punya prompting. Okay, sekarang ni saya pergi ChatGPT dan buatkan dia punya prompt. Kat sini saya type ni, hasilkan prompt video Omni flash 10 saat. Okay Umar, thank you.
Okay. Hasilkan prompt video 10 saat. Untuk finish this code complex ini. Okay. Ni yang saya highlight ini adalah kita punya ayat copywriting. So kalau kita nak pakai ayat copywriting ni, yang ini kita kena gunakan dekat nak masukkan dia, kita masukkan voice over. Tapi saya tak nak. So saya cuma nak pakai yang 4 ni. Dia punya kita highlight betul copy. yang ni copy sebab yang ni saya nak pakai untuk dalam dialog nanti. Okey. Dan hasilkan dialog dalam bahasa Melayu santai. Okay. Dialog masukkan ayat ini ke dalam dialog tersebut. Okay. So saya tekan sini, saya masukkan. So saya dah minta ke dia. Banyaknya. Ada macam panjang. Sebab macam saya tadi. Sebab ChatGPT saya dah tahu apa yang saya nak. Saya bagi tahu sekali je dia dah terus masuk dalam tu, dia dah boleh dapat. So untuk yang ni saya just tekan je copy bawah ni. Dan saya buka balik saya punya Gemini tadi. Saya hasilkan video. Paste je kat sini. Tapi tengok balik dekat atas. Buang. Allah, tak jadi. Tak boleh. Pun tak jadi. Saya kena buat tu dalam bahasa Inggeris. Saya tukar dulu sekejap prompt saya ni dalam bahasa Melayu. Tak jadi. Okey, Pak Ijaz, terima kasih. Okey. Saya copy, saya pergi Gemini, saya buka balik. Tu, dah submit je. So dekat sini kalau Kak Azu ada akaun Gemini, kat sini lah yang kami kita tukar untuk jadi pro ataupun flash. So untuk buat video dia kena ada pro baru boleh buat video. Oh.
Kalau dia tak ada pro, memang tak boleh buat video. Dia pro ni automatik ada kat sini ke Dia kena macam mana bayar. tu? Kena bayar juga. Dia semua kena bayar. Bila pakai AI ni semua kena bayar. Sebab tapi yang berbaloi sebab apa saya cakap tadi, macam Coach Anik cakap tadi. Bila kita nak buat satu, contohlah nak panggil orang buat video. Untuk shoot satu video siap dengan apa, cakap siap lah video tu, ambil gambar, video and then siap untuk edit apa semua dah siap, dah ready. Memang kos dia akan pergi 2,000 ke 3,000 paling murah. Allah. Kalau macam contoh kita pakai macam Gemini ni kan, boleh je pakai yang murah pada macam tadi kan, ChatGPT ada je yang RM25. Gemini ni pun ada juga yang 20 lebih. Cuma dia tak dapat, kalau pakai pro dia lebih lagi lah, boleh pakai lagi banyak. Macam contoh sebulan akan dapat 1,000 kredit. Setiap kali buat video dia baru tolak 15 kredit, 20 kredit. Dia tak tinggi tapi untuk satu bulan mungkin dia akan bagi dalam 150 kredit macam tu lah. Patutlah ada budak student UMK tu cakap dia biasa buat untuk iklan, dia kata 3,000, 5,000 dia cakap. Ya, betul. Terkejut lah, kata tenganga Kak Azu, kata biarlah tak apalah. Ni kalau Kak Azu dah ada macam contoh tadi. Kak Azu, contoh Kak Azu spend RM99 untuk dapatkan jadi keahlian community pasti AI. Kak Azu dapat belajar seumur hidup. Lepas tu yang kedua, Kak Azu boleh belajar gunakan AI ni dan boleh buat sendiri je lepas ni. Nanti Kak Azu boleh jadi macam Kak Su. Kak Su tu dulu zero. Sekarang buat iklan macam tu je. Macam petik-petik jari siap. Macam tu. Puan Shelly tu kalau ada dalam ni dia lagi antara orang yang reject terus AI tu. Tapi sekarang tengok dia hebat tak hebat. Puan Jaria daripada tak tahu pun dah jadi handal dah sekarang. Dia bukan atas sebab kita punya umur, tapi antara kita nak terima atau tak nak terima je kalau tanya saya. Sebab teknologi tak ke depan, dia takkan ke belakang dah. Satu lagi sebab tak berani nak tek takut lagi telefon hang. Kalau dah pandai. Okay, tengok ni video yang saya dah buat. Jadi sama-sama. Jadi tak jadi saya tak pasti, kita tengok tu. Tengok ni, baru keluar oven. Memang rangup dan disalut madu premium. Dibakar segar untuk kualiti terbaik. Sekali rasa, memang nak lagi. Nak yang macam ni lah, baru best. Itu skrip tadi, macam saya cakap tadi. Saya suruh dia buat skrip tu, contoh macam skrip tadi kan. Okay. Kalau tengok saya punya skrip tadi apa? Kat sini. Okay. Ayat dia sini je. Tengok kat sini sampai rasa sekali pasti nak lagi. Ni dialog dia. Amin. Aku lari lepas. Lepas tu contoh macam ni. Untuk logo Gemini dia memang akan ada. Tapi kalau Kak Azu masuk dekat dalam kita orang punya community, dalam tu saya ada bagi macam mana nak hilangkan watermark ni. So tak ada lah nampak dia macam AI sangat. Tapi orang dah biasa tengok AI, so boleh tahu suara tu suara AI ataupun nanti Kak Azu boleh pakai suara Kak Azu sendiri pun boleh. Dan lagi ada juga. Mana ya. Maknanya ada juga cara supaya suara kita yang masuk kat situ Boleh Kak Azu. Kalau tanya saya semua boleh AI ni. Boleh nak ajar lah. Tu saya kata tadi, Kak Azu masuk kelas, semua saya belajar. Kak Azu ni berlakon pandai lah. Berlakon jadi wanita jahat tu pandai lah. Tapi nak buat ni tak reti. Kak Azu lepas syuting ni. Okey lah Kak Azu. Jadi pelakon antagonis. Okay, Kak Azu dah ada tu. Kak Azu dah ada tahu macam mana nak tonkan suara untuk berlakon kan. So, itu akan, Kak Azu boleh gunakan kredibiliti Kak Azu ataupun pengalaman Kak Azu. Okay. So untuk, sekarang ni kita berbalik pada slide. Actually slide dah habis dah pun. Slide dah habis sebenarnya. So saya ending dulu sebab saya nak bagi ruang kepada Ko Azhar untuk bercakap dahulu. So nanti saya boleh sambung lagi sikit. Okay. So untuk latihan anda semua hari ni,
hasilkan satu set visual iklan untuk bisnes sendiri. Ni homework saya nak tengok besok, kita hantar semua dalam grup WhatsApp kita. So kurang-kurangnya satu visual iklan sinematik. Copywriting siap dengan formula hook, value, CTA. Satu size betul untuk platform pilihan anda, FB, IG ataupun TikTok. Kualiti iklan anda, credibility bisnes anda. Sekian, terima kasih. Malam ni siap ke besok pagi boleh? So sekarang saya nak serahkan kepada Coach Azhar kita. Coach Azhar dah ready ke Coach? Okey, sekejap je. Boleh. Okey. So saya akan serahkan kepada Coach Azhar sikit. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun ambil masa sekejap je. Saya nampak ada beberapa orang yang baru kat sini. Alhamdulillah. Welcome, selamat datang. Dan saya tertarik dengan Kak Zu Ya. Kak Zu. Ya. Kak Zu ni consider memang zero lah AI kan? Memang tu. Okay. So kita orang memang suka orang yang zero AI. Tak tahu apa-apa pun. Saya pun sama. Saya maaf cakap lah, saya dulu manager di Maybank. Lepas tu 15 tahun. Lepas tu saya start berniaga dan masuk sekarang dah 20 tahun. Jadi saya umur pun dah masuk 58. Saya rasa AI ni untuk budak-budak je. Betul lah. Kita pun fikir macam tu lah sebenarnya. Saya rasa kita ni dah macam ini bukan zaman aku kot. Kan? Jadi saya tak nampak lah sebelum ni AI. Sedangkan saya memang buat presentation depan 1,000 orang. Saya buat slide semua. Tapi saya rasa macam ChatGPT pun menantu saya suruh dah lama lah masa lepas PKP. Saya pun tak download. Saya pun tak download. Alah ni tak payahlah, ChatGPT leceh je kan. Kita orang lama. Tapi last year baru saya perasan yang sebenarnya saya tengok kawan-kawan, saya tengok dalam internet orang dah main AI lah apalah kan. Jadi saya mula belajar. Dan sekarang ni gambar pun banyak AI. Betul ke kawan aku kadang-kadang tengok dia orang guna AI kan. Betul. Jadi saya rasa benda tu memang susah sebab kita ni macam cakaplah nak tekan-tekan tu kan bukan pandai sangat kan. Tapi cuma saya masuk kelas, saya belajar dan ini adalah program oleh anak sulung saya juga. Saya pun saya kata why not kita rasa ramai orang macam Baba ni yang kat luar ni yang sebenarnya dah berniaga, kerja tapi mungkin belum boleh terima tentang AI sebab kita rasa tak ada keperluan sangat kan. Tapi bila saya dah masuk, saya belajar, saya nampak sebenarnya AI ni, Allahu Akbar. Dia dah jadi macam, orang kata senang kita macam ni. Kalau kita duduk dengan orang pandai, kita jadi pandai. Betul tak? Tapi biasanya orang pandai-pandai ni dia tak nak tak nak tolong kita sangat pun. Tapi bila saya belajar tentang ChatGPT ni, dia ni bijak, pandai, cakap apa semua dia kasih. Yang bestnya, dia boleh jadi kawan saya hari-hari. Jadi di situlah saya bermula tentang ChatGPT ni. Saya belajar ChatGPT, macam mana gunakan ChatGPT dan saya rasa ya Allah kerja aku senangnya, tak pandai nak fikir banyak. Kita ni bukan orang kata hebat sangat berfikir. Setenting je, tak semua kita tahu. Tapi sekarang ni saya rasa dengan ChatGPT ni saya boleh tahu apa pun dengan senang je. Jadi saya rasa macam saya mula belajar ambil yang percuma. Lepas tu saya try main ChatGPT. Lepas tu saya belajar buat gambar. Saya rasa ya Allah senangnya buat gambar sekarang. Kan dulu nak suruh orang. Saya ni kan website pun saya tak ada tau. Ya. Saya tak rasa, sebab saya tengok website harga dia mahal lah untuk dia punya tempat untuk parking lot dia tu. Betul. Jadi sebab tu bila saya belajar buat gambar, boleh pula buat video kan. Dan saya rasa AI ni sebenarnya ya Allah dalam hati saya kenapalah aku tak nak kongsi benda ni dengan kawan-kawan aku yang kat luar yang macam aku juga mungkin. Ataupun mungkin dia ada bisnes tetapi bisnes ni boleh pergi lagi laju tapi cuma sebab dia kekurangan ilmu kat AI ni mungkin dengan ilmu baru ni dia akan menambah baik lagi kan dia punya kerja, dia punya berniaga, tak kisahlah apa pun. Jadi itu yang saya rasa bila saya tengok tadi kan Kak Zu saya tak pernah download lagi, saya kata Kak Zu ni yang kita nak cari sebenarnya. Contohlah kan kita berapa dia risau malam ni memang dia takkan pandai kita ngaji pun bermula dengan alif beta buat kan jadi
malam ni takkan pandai. Tapi saya nak beritahu you, kalau katalah you rasa coach, saya nak masuk lah masa AI ni sebab kita akan bimbing you hari-hari. Kadang-kadang kita nak belajar tak ada cikgu memang sesat lah. Tapi kat sini alhamdulillah Coach Wazi ada, insyaAllah saya ada, apa ilmu yang saya ada, apa Coach Wazi punya ilmu yang ada, kita boleh communicate hari-hari. Contohnya dalam WhatsApp, tanyalah apa-apa dalam grup tu, kalau kami free kami akan jawab setiap hari. Dan kita ada training macam gini setiap minggu dan ada satu modul yang sampai hujung tahun dah siap dah, tinggal nak present setiap minggu. Lepas tu pada saya dengan nilai RM99 tu, kalau katalah sudi nak bersama kami, insyaAllah dia sangat berbaloi. Minta maaf cakap lah, RM99 ni pergi pasar pun habis satu hari. Kan? Tapi dengan ilmu ni bagi orang yang berniaga, contoh macam hari ni saya nampak ada cikgu Bibi Hafizon ada, kan? Cikgu Roza ada. So saya faham dekat sekolah-sekolah pun sedang giat membimbing guru-guru. Jadi kat sini kita ada satu community. Maksudnya kita bukan sekadar belajar, kita ada satu community yang kita boleh jadi kawan, kita boleh jadi anak murid, kita boleh bersama, kita boleh belajar hari-hari, boleh tanya tak faham. So that's why saya harap lah bagi mereka yang pertama kali, mungkin malam ni rasa macam, ini dah advance sangat ni. You don't worry. Kita boleh tengok balik apa yang kita nak belajar sebelum ni, kita bermula daripada 1, 2, 3, alif, beta, ABC, kita akan bimbing. So jadi jangan juga risau, ni nak masuk AI ni, nak beli itu, nak beli ni, nak beli itu, nak beli ni. Bagi orang meniaga, nak meniaga kuih pun kena beli oven. Pun mahal juga. Yalah. Kalau beli oven yang ribu-ribu, kalau boleh untung lebih banyak daripada modal yang kita keluarkan, apa salahnya? Betul tak? So, jadi dalam kita punya konsep bisnes AI ni, pada saya lah, kalau dia diguna pakai dengan cara yang betul dan memberi manfaat pada kita punya kerjaya, kehidupan, perniagaan, jangan takut keluar modal sikit. Pada saya lah. Sebab kalau dengan modal sebegitu boleh untung berlipat kali ganda, tak salah. Lagipun ni ilmu. So bagi yang pertama kali, pada saya, kalau you nampak kita punya community ni adalah salah satu community untuk kita bersama, dan bukan untuk hari ini je, untuk hari-hari yang mendatang, untuk kita sama-sama belajar. Belajar basic AI, belajar buat video, belajar buat gambar. Kita ada juga belajar buat landing page. Lepas ni kita akan banyak. Ya, kalau boleh, stiker pun, stiker yang tampak kat botol tu pun saya nak buat sendiri tau. Sebab kos mahal sangat lah. InsyaAllah. Tapi cuma satu je, bila dah bermula ni jangan malu-malu nak bertanya, communicate dalam grup. Kita suka bantu you all. Kalau you diam, kita tak tahu nak tolong macam mana. Tapi kalau you aktif dalam grup, ataupun mungkin selalu practice, insyaAllah. Saya yakin. Sebab apa? Saya zero. Hari ni nanti kalau Kak Zu nak tengok saya punya video, nak tengok saya punya tu dalam grup, saya boleh share. Bukanlah kata pun, tapi saya rasa honestly lah, saya memang sangat-sangat berbaloi lah bila buat dalam grup masa AI community. Okay, bagi yang pertama kali yang lain, saya welcome you all untuk bersama kami. InsyaAllah kita mulakan satu ilmu yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, kerjaya kita maupun perniagaan kita. Okay Kak Zu dan yang lain-lain. Terima kasih. Dan welcome to my Master AI bersama kita punya coach yang ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Dapat semua Dapat. So berbalik daripada video ni tadi, sebagai contoh kalau nak pakai voice over tadi tu, yang tu mungkin masa ni sebab saya tak boleh nak kalau dalam live saya tak boleh nak patah balik kepada kelas-kelas sebelum ni. Cuma siapa yang baru join dan terlepas kelas untuk 5 sesi sebelum ni, jangan risau, anda boleh tanya soalan bila anda join dari Multimaster AI. Boleh tanya soalan dalam grup WhatsApp kita, grup support kita, di mana saya akan assist step by step macam mana anda daripada zero sampailah sebagai contoh daripada nak hasilkan image, macam mana macam tadi saya tunjukkan macam nak hasilkan image yang berkualiti, macam mana nak buat video, macam mana nak masuk copywriting, macam mana nak buat landing page. Nanti Kak Zu next time Kak Zu boleh belajar buat landing page nanti. Cuma ada cuma dia Kak. Landing page tu
dia kalau nak buat untuk kegunaan tanpa ada sebagai contoh lah, Kak Zu nak pakai nama manifest tu Biskut Raya Kak Zu contoh nak dapat .com tu, yang tu Kak Zu kena subscribe lain. Sebab bila pakai domain yang lain-lain tu dia kena berbayar. Tapi kalau contoh Kak Zu nak pakai untuk temporary, untuk belajar, Kak Zu boleh, nanti saya akan ajar dalam kelas. Bukan dalam kelas dalam grup. Untuk yang lain peserta-peserta lain yang baru tu macam saya cakap tadi, jika anda join sekarang, anda terlepas 5 kelas ke belakang, jangan risau, boleh tanya dalam kita punya group support dan saya akan reply seorang-seorang. Saya bantu semua daripada zero sampai pandai. Okay? Kelas yang lepas-lepas tu pun Kak Azul tak tahu. Yang hari tu tertib pasal ada kematian pun tak join. Yang bulan lepas punya. Yang tu pun Kak Azul tak tempat nak join juga yang tu. Tak apa Kak Ada Zu. kematian. Kak Zu dah memang join Master Air ke belum? Belum lah, sepatutnya yang tu pertama kali lah. Ini yang kedua sepatutnya. Jadi kali ni yang pertama lah yang ni. Tak apa. So macam saya cakap tadi, kalau Kak Zu berminat nak join community Master Air, Kak Zu boleh pergi join je nanti. Tak apa lah, nanti add je lah. Nanti add je. Terus RM99 tu untuk actually kita minta target nak buat untuk setahun, tapi masih dalam promosi kita buat untuk RM195 tu untuk sekali bayar untuk pandai sampai pandai lah senang kita. Seumur hidup lah. Hidup sampai pandai. Kita ni dah tua ni lambat sikit nak pick up. Tak apa. Kalau Kak Zu nak tahu dalam ni ada yang dah pension pun ada. Maknanya kita buat iklan ni, kalau untuk iklan letak kat kemah kita ke apa kan. Macam untuk buat banting pun, mana kita buat siap-siap dalam website, dalam telefon ni kita terus pergi, kita suruh dia orang print je lah kan. Boleh Kak Zu. Kalau Kak Zu nak buat, kalau kata Kak Zu nak buat banner, Kak Zu kena letak saiz banner tu berapa. Contoh nak pergi kedai printing. Printing tu nak buat banner tu nak saiz berapa. Katalah 6x3 ke 6x2 ke. Ikut pada Kak Zu nanti. Lepas tu Kak Zu kena buat design dia tu, ikut pada Kak Zu. Pasal kalau kita tempah ni kan, dia cas macam-macam lah, cas design sebab tak ada dalam sistem lah apa kan. Tapi macam saya cakap tadi, Kak Zu, design AI ni, kalau Kak Zu nak ubah-ubah, dia akan makan masa. Tapi dia ada magic dia. Nanti saya akan ajar kemudian. Contohlah gambar tu Kak Zu dah buat. Lepas tu Kak Zu tak puas hati. Tak nak yang ni. Nanti saya akan ajar magic tu kemudian. Okay. Pasal tu Kak Zu daripada mana Kak Zu Bacuk, Kelantan. So Kak Zu ni Kak Zu sebenarnya Kak Zu kurang tak ambil cakna sangat pasal ni. Pasal apa? Sebab Kak Zu ni bukan customer je Kak Zu je dapat customer. Kak Zu buat kuih. Depan ni customer je Kak Zu. Kak Zu baking dah siap baking. Bangun 4 pagi siap baking. Nanti pukul 8 ke pukul 9 Kak Zu keluar pergi cari customer. Nanti pukul 11 balik buat baking lagi. Sekarang ni sebab Kak Zu tak bersihat, jadi Kak Zu tak larat dah nak jalan-jalan tu cari customer. Kalau boleh nak customer tu macam kita. Lepas ni boleh lah macam saya cakap tadi. Bila dah start buat iklan, dah iklankan dalam status WhatsApp, TikTok, atau Facebook. Cuma kalau nak lebih laju, dia kena bayar advertising tu. Tapi Facebook lambat lah dia punya lambat tangkap lah Facebook. Dia bukan lambat tangkap. Facebook tu kena setting dia betul. Kak Zu tak reti sama. IG pun tak tangkap-tangkap pun. IG saya angkat tangan lah, saya pun tak tahu. Saya tak pakai IG. Banyak yang masuk WhatsApp status lah. Sebab dia orang tengok produk. Kak Zu ni dah buat produk baru Kak Zu update kan. Dia orang kata ada barang baru dia orang cari. Bukan yang dia orang nak cari ada barang tak. Dia orang tak tanya. Dia nak kita update dulu baru dia orang tanya. Dia orang tanya harga. Harga terus tanya harga lah. Terus mana nak terus nak lah. Tapi nak tunggu customer cari kita tu tak ada lah, tak pernah lagi lah. Banyak kan Kak Zu yang cari customer. Apa Kak Zu, nanti insyaAllah ada tu rezeki. Kak Zu, siapa yang kenalkan program ni kat Kak Zu Kak Lin, Kampung Balai. Kak Lin? Kak Lin. Lin ni dia Siamis lah dia. Kak Zu, berapa nombor telefon Kak Zu? 017 Sekejap. 923. Sekejap.
Kak Zu. Kosong? Tu Kak Su tu dia orang Kelantan. Kelantan juga. Satu? Siapa dia? 01 berapa tadi? 017 Aha. 923 7608. 36. 7608. Okey, nanti saya teks. Tapi saya biasa dari rumah lah. Baking semua dalam rumah lah. Kat kedai tu mak buat yang kat rumah pergi letak kedai tu tepi jalan. Kedai biasa warung je. Tapi kat warung tu kalau dalam pukul lepas asar saya akan keluar lah. Saya ambil semua produk-produk yang tak habis tu saya terus pergi jual. Sebab saya tak suka jual barang yang dah bermalam. Saya tak suka. Hari ni buat, hari ni mesti habis. Saya tak suka pending. Mana produk saya ni memang fresh. Okay. So, untuk malam ni ada lagi soalan lain tak nak tanya sebelum saya end lah? Sebab kalau bukan kita punya slide dah habis. Lepas tu kita dah sampai combine dah tadi daripada 4 step tadi. Daripada pilih produk, pilih tajuk, kita buat image dan kita buat ayat copywriting dan kita gabungkan menjadi satu video iklan bervideo. Iklan tadi dia adalah kadar image yang diletakkan untuk pada server WhatsApp. So saya dah tunjukkan satu yang siap dengan video. So ada soalan-soalan lain tak? Tak apalah, nanti tanya dalam grup je lah. Sekarang ni kalau benda tak jalan dulu, kita tak praktis dulu, tak nampak lagi soalan dia. Tak apa. So untuk yang lain-lain semua dapat faham, dapat tangkap ke? Semua okey ke yang lain-lain? Dapat. Untuk yang orang-orang baru macam Puan Hafizon okey ke? Dapat tangkap? Saya nampak ada beberapa orang. Nizu Ismail, Puan Hafizun, Su. Ya, okey. Kalau tak ada apa-apa lagi, betul lah tak ada soalan lagi nak tanya Semua okey? Okey dululah. Okay, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang dah masuk kelas malam ni. So untuk kelas hadapan, sekejap saya nak bagi preview sedikit untuk tajuk minggu hadapan. Okay, untuk tajuk minggu hadapan adalah AI untuk konten bulanan sosial media. Ini saya cakap tadi. Kita akan belajar buat untuk 30 hari. Macam inilah contoh gambar ni. Topik buka best editorial fashion, fotografi tip. Macam inilah lebih kurang. Okey. So anda akan dapat buat dia punya jadual kalender ataupun kita panggil kalender lah. Macam ni. Okay. Ni contoh-contoh dia. So untuk yang ni kita tunggu minggu hadapan. Okay. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih semua. Saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak sebab dah masuk kelas kita malam ni. So, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamak, lama tu minggu depan. Tak apa. Boleh Cikgu Murad.
Okay, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.